Cakap akhlak apa? Baik, sekarang ni APCO. APCO ni syarikat Amerika kait dengan Tel Aviv, Israel, kait dengan pegawai perisik tentera Israel Shin Bet yang kerja dia tembak pejuang-pejuang Palestin. Dia sekarang tubuh Public Relations Company, Datuk Najib dan UMNO Barisan Nasional bayar kerajaan UMNO Barisan 78 juta ringgit. Itu dia marah. Anwar Ibrahim khianat. Ni siapa khianat ni? Yang duk sibuk buatlah poster banyak mana pun saya khianat. Takkan mengubah kenyataan. Yang tanda tangan. Saya ada perjanjian dia. Perjanjian, agreement between APCO and the government of Israel. Tahun 1992 lagi, awal. APCO dengan kerajaan Malaysia. Tahun 2010, 2009-2010. Siapa sign? Wakil kerajaan Malaysia dan pegawai akhbar Datuk Seri Najib, Perdana Menteri Malaysia. Kita bagi keterangan. Apa lagi dah? Oh, jumpa Obama. Saya jumpa tadi pegawai kedutaan Amerika di parlimen tadi. Jumpa Obama bukan di White House. Jumpa tepi mesyuarat, masa mesyuarat nuklear ni, mesyuarat. Dia jumpa tepi di bilik. Jumpa lagi. Sekejap okey lah. Kitanya saya bagus. Bagus. Kita kena baik dengan semua. Dengan China, dengan Amerika, dengan India, dengan Arab. Kita kena baik semua. Saya setuju. Tapi nak kata bahawa Obama bagi penghormatan. Dia tak ajak pergi White House pun. Itu satu. Tetapi yang lebih parah, kita berkawan dengan Amerika tak apa. Tapi jangan kita jadi budak surahan Amerika. Amerika kata marah Iran, kita pun hai Iran tak boleh nuklear. Mereka kata sokong tentera Amerika di Afghanistan, dia pun ya, kami sokong tentera Amerika di Afghanistan. Ini yang berlaku. Saya baik dengan Amerika. Ada satu kenyataan saya sokong tindakan terhadap Iran, saya tak setuju. Sebab kalau kita tidak mau nuclear capability di Iran, Israel pun tak boleh. Ini Israel, kita diam. Iran tak boleh. It's not fair. Ini bukan cara kita diplomasi. Pasal nak tekan Iran sebab apa? Sebab Amerika tak suka. Itu problem dia. Kalau dia kata kenyataan kita bahawa kita tidak puas hati layanan terhadap dan derita rakyat Palestin,